Jill dan Rebecca skiljurin de wadalbasser first var a Jill de play Barbie war so it Rebecca self play brats your beer guy. Gagbergan dinaraf to romain to dua. Turudak or berside. Bagaimana dia pamak di situ? Oh, pertengkaran bermula. Oh, itu tidak akan berhasil. Apa yang patut saya lakukan? Oh, saya ada idea. Saya akan buat rumah anak patung saya sendiri. Itu idea yang hebat, Jill. Sen Mugabe membuat rumah curi padi untuk brats. Tetap adalah idea yang hebat, gadis-gadis. Mari kita menakabino. Saya sudah sediakan semuanya, tetapi saya langsung tidak faham bagaimana ini akan menjadi sebuah rumah. Saya akan cuba untuk menyatukan semuanya. Wah, bagaimana awak buat itu, Rebecca? Jordan tim di sa aming sejut. Porka diski. Amay lasawain sa pam. Simi akan murske sawain sindrig. And sepenuhnya wanat siya be swada di mada solakan. Ay, Clean is too fancy. Seduri ding wayang liners sekarang bumbong. Mari kita ukur rumah dengan pita pengukur. Oh, juru bersama. Itu tidak boleh. Saya juga akan tambah bumbong besar. Sempurna. And starring sa ukiberes bambun trigaites an esaret trade. Kamka seluruh bumbong sel. Head, saya suka. Rebecca juga memikirkan sesuatu. Saya juga ada bumbong dan ia dihiasi dengan bintang ungu. Ia dipasang dengan tepat. Horai. Apa yang patut saya lakukan dengan dinding? Saya sudah pikirkan. Mari kita cat mereka ungu di bawah penutup. Very poor. Sering juga saya table kay sige wang sering ko sa Baiklah, sedikit saya kepada Jill. Hey, apa yang bisa buatnya berhani? Oh, rumah saya berwarna ungu di dalam. Tetapi saya mahu semuanya berwarna merah jambu. Saya perlu segera cat seluruh rumah dengan warna merah jambu sebelum catnya kering. Percaya, maaf si cantik. Wah. For yang putih buai seterusnya. Oh, saya dah dapat idea. Saya perlukan gerude. Ya, mari buat tingkap. Hurai. Ia berjaya. Dan saya akan gunakan tukul. Tolong jangan rosakkan apa-apa. Yeah, this purchase screen rin kat wow sa bingkay. Usar Rebecca til porona. Saya buat ko folder bingkay hiyam. Tasyangan na uster. Oh, Selmir. Or for the tiny Barbie na tayo bumbong. Irodir siya patong na Barbie. Ay, sama yung sir kayo guys, mate. Rumah brats. Free hire beres. Pilik-pilik rumah siapa tinggal sa. Hebat. Wow, sikot rumah merah jambu yang hebat. Just hanya bermimpi mengenai niya. Ngomong, mari kita mulai susun bilik-bilik. Sama kamu story tingkat pertama, digunakan overall sofa merah jambu yang cantik. Dan kita lekatkan kertas dinding. Dan sekarang, lihat permaidani berbulu ini. Ia sangat menarik. Si Ralph Miss kumain seba ng memajulah cepatnya. Sudah tentu, jangan lupa tentang rak buku. Ruang tamu yang begitu selesa. Barbie saya akan menjadi tuan rumah kepada tetamu. Dan apa yang Rebecca pikirkan? Hij kunde också berätta folkdek Bobber, så sen hästi Brad Seva was sure bertomak permaidani en sauza alert sa kartals dinding pera. Jerry Cobercal de Gurikidis House. Stoneward Mayor Copy, Cruci berlenganan lampa, and to Brad Sip Hiberat Lipsi, for lagi yang fatut siya tamba. Oh ya, saya terpikirkan itu. Mari kita lukis gambar. Ia akan menjadi potret Brad saya. Baiklah, saya hampir siap. Wah, lihat, ia sangat cantik. Bro, your hat's wrong. Sama Renan, so we're aggravating daw siya puanton rumah at sini. Wow, it's potret pa no Brad's be out puerta ujil kuda sini. Apa pendapat kamu? Saya akan fikirkan sesuatu yang lebih baik. Betul tuh, saya akan letakkan piano besar di ruang tamu. Barbie saya sangat berbakat. Dia boleh bermain piano juga. Duduklah. Lihat, Rebecca memang ketinggalan. Oh, apa itu di sana? Pesta. Jill, hati-hati. Seorang gadis party scene fed the lady snooker as you were. Is you na la bola disco and brought party and you weren't do pentas distia. Lihat pentas to. Brad, saya ada satu kumpulan rock. Dia sering menganjurkan concert. Mari menari bersama Brad. Yahoo! Gangster your Fredor. War. Jailas, drag you to say being free sonar. Wag you stay show reward tingkat pertamin. Doy kita niya ta sangat berbezer. Saya tertanya-tanya apa yang akan Anda hasilkan seterusnya. Baiklah, di tingkat 2, saya akan mempunyai dapur. I cereal for set dapur. Jijin kudul pern circle dinding. And skimmer de almera luwans fullberries feeden. Ja, brats, ein chicker korepik Pringles. Horsigur idanisanya kurdmega. And minuman banner snack di hidang bars diralsa.
And then ensure to do with the stinkers, yeah. And the music. Brats mo when your music. A lot menjamu selera sayang. Eta cola dan tiga repek. Hebat wah. Rebecca, where's called tea brats? Flaws mo when nikmat ikap sebenarnya. Ya, kamu memang tahu. Saya tertanya-tanya apa yang Jill telah buat untuk Barbie dia. Saya pasti akan melakukannya dengan lebih baik. Oh tidak, ia tidak boleh lebih teruk daripada Rebecca. Agar kabus Franco worse benar untuk Barbie. Penulis cake, muffin, and pie. Barbie pasti akan teruji. Oh, begitu banyak makanan dan manisan yang berbeza. And then kitso berlet super lebih banyak langsir di tingkap anor keserian setelah major dan kerusi, kopi dan manisan sudah tentu. Iri menjadi rumah untuk kucing Barbie saya di sini. Kita akan letakkan mangkuk dengan air dan makanan juga. Dan lihat itu, ia Cleo. Wah, terasa kita tahu dari seorang Barbie, you punya si haiwan peliharaan. Itu lebih baik kucing yang gebu. Kamu benar-benar membuat sebuah kafe. Ada makanan untuk setiap selera. Outdoor swingers ka meeting for store dengan tepat. Gadis-gadis, grup for dapur, teringat menakjubkan. Mari kita lihat lebih dekat. Tulis di komen, adakah anda lebih suka Bratz atau Barbie? Ori kita lihat siapa yang terselak di stairness and run semua termasuk tingkat ketiga. Oh, cinwa ka ulang punya bilik tidur di Gesner. Hai ada katil yang indah. Baiklah, sebedak lebih baik daripada katil Bratz. Isko, pinis tidur Barbie, and yon saat aku membesutik syuk katil merah jambu tambah bantal comel. Itu dia lembut yang mana di sini. Kemersia kami kembalikan aparik dari merah jambu yang lembut. Kami sewa mega solek dengan cermin dan disitulah Barbie saya bersolek setiap hari. Bagaimana dengan kamu, Rebecca? Mari kita mulakan dengan bantal-bantal yang cantik. Mereka berbentuk seperti bibir besar. Karpet berbentuk bintang sudah tentu dan kita akan letakkan almari laci di sini. Kita akan letakkan kosmetik berat saya di atasnya dan gantung cermin. Wala, apa pendapat kau, Jill? Dia tak pandang pun. Baiklah, tapi dia akan berminat. Hei, itu sakit dan saya tak berminat. Dia survey for Richard Keffer itong pika untuk Barbie. Ferdi saya mendapat idea untuk membuat almari di sini. Akan ada almari dengan pakaian. Saya memasang almari dan akan menyusun pakaian. Barbie may siwan panasam sa winyag gaon sehingga setiap was melay sa freak. Punang sini adalah sebat untuk beg tangan. Cantik. Bilik tidur sudah siap untuk Barbie. Itu idea siya. Tayo brats kami rada namanya. Kita really wrap for bayar ke sini. Kita flicker kasut di bawah. Dan kita really kerusi supaya arboy berehat ketika memilih period baru. Selesai. Baik kami buat short technique of you. Jill maraming ganto guys, Garland. Rebecca, bagaimana kamu menjawab itu? Baik apa yang kurang memikirkannya? I wish ada tingkap plastik di sini. Akan ada slate turun. Bagaimana pendapat kamu? Ia terlalu ekstrim untuk Barbie saya. Untuk apa? Gelongsor itu menuju terus ke kolam renang. Ada koktail dan bulatan tiup. Oh, idea itu memang hebat. Baiklah, itu tidak akan berhasil. Saya akan buat gelongsor juga. Dan akan ada kolam di bawah juga. Tetapi yang berwarna merah jambu. Bermain Doris Squirrel Sinasgar. And Jet Flamingo ni, gadis-gadis rumah gerfoli horong pro cantik. Kubefuan kerja yang hebat. Teresa sudah di rumahnya untuk mensegarkan diri, Jill. Ya, apa yang kamu lakukan? Solikan dan gaya rambut saya. Saya boleh tuangkan pada kamu juga. Hai, kamu semua saya Brown, saya cara berseronok. Baiklah, mari kita lihat Levis dan River Coast. Mari kita mulakan dengan Rebecca. Rumahnya untuk Bratz kelihatan bergaya, fashion, dan cerah. Kamu melakukannya dengan hebat. Tetapi rumah Jill untuk Barbie ternyata sangat lembut, cantik, dan manis. Apa yang akan mulakan dulu? Mari kita mulakan dengan gadis. Ayuh, Jess. Apa yang awak ada di situ? Banyak taburan berwarna-warni. Awak pasti boleh buat mana-mana kek. Jadi sangat cantik. Itu betul. Oh, saya dapat Skittles. Hebat! Quentin, awak sangat bertuah. Mari kita mula dengan menghias kek. Ini akan seronok. Milik saya jauh lebih baik. Ia memang bagus. Saya mula proses ini. Saya membahagikannya kepada warna. Betapa cantik dan cerah.
Kenapa awak perlukan pengering rambut, Quentin? Saya nampak satu trik hidup menarik di TikTok. Kita perlu panaskan Skittles tersebut. Ia akan mengalir cantik di seluruh kek. Cuba tengok tu. Cantik! Tetapi saya mau tambah sesuatu lagi. Oh, ada madu di sini. Saya akan tuangkan madu di atas kerana ia akan menjadi lebih baik dan lebih manis. Oh, saya boleh melekat gula-gula Skittles pada madu. Saya akan ada menara Skittles yang besar. Lagi madu. Oh wah, Quentin, ini idea yang cemerlang. Awak memang seorang ahli silap mata. Terasa seperti bungkusan Skittles terapung di udara dan Skittles jatuh dari situ. Sesuatu seperti ini tidak pernah dilihat sebelum ini. Jess, bagaimana dengan awak? Sudah mula. Saya ada krim pelbagai warna dan banyak. Mari kita pijak sedikit krim sekeliling kek ini. Saya mahu ia menjadi berwarna-warni. Jadi kita gunakan krim dengan warna yang berbeza. Wah, ia menjadi hebat. Teruskan. Saya perlu meratakannya dengan bantuan spatula. Wah. Kek Anda kelihatan cerah seperti Quentin. Jess tidak jauh ketinggalan. Apa yang akan berlaku seterusnya? Kami lekatkan secubis kertas parchment dan... Oh, lihat taburan itu. Ia sangat cantik dan sangat berselera. Berhenti. Wah, sekarang tinggal cabut jalurnya dan tada, ia sangat comel. Mari ratakan lagi. Wah. Baiklah teman-teman, sudah tiba masanya untuk mencuba kek cantik anda. Kek yang mana satu anda suka lebih? Tulis di ruangan komen di bawah. Saya sangat lapar. Saya ingin mencuba kek saya. Ia pasti sedap. Ada banyak Skittles di sini. Wah, banyak lapisan dalam kek ini. Sedap. Saya menikmati setiap gigitan. Bagus, mari kita teruskan. Dengan apa Quentin akan menghias kek? Beri dan buah-buahan. Hebat. Oh, suka sangat. Jess, kamu ada Kit Kats dan macarons coklat dan M&M's. Oh, Quentin sedikit cemburu. Tak perlu begitu. Buah-buahan dan beri juga hebat. Baiklah, mari kita mula. Buka KitKat dulu. Dan saya ada idea. Saya boleh letakkan KitKat kegemaran saya di sekeliling kek. Ia akan sangat cantik. Dan yang terakhir, hebat! Sekarang kita tuangkan coklat cair di atas untuk menjadikannya lebih berperisa coklat. Wow, Jess mempunyai rancangan untuk membuat kek coklat mega. Siapa yang tidak suka kek coklat? Semua orang menyukainya. Coklat adalah benda paling lazat di dunia. Ia akan menjadi lazat. Sekarang kita akan letakkan M&M di atas. Ia sangat cantik dan berwarna-warni. Kita perlu tambah lagi. Kita juga akan hias semuanya dengan macaron coklat. Ia nampak sangat menarik. Oh, saya tidak keberatan kek seperti itu. Saya akan makan ais krim coklat juga. Quentin, jangan curi barang saya. Mari kita letakkan satu skop di sini dan di sini. Saya rasa itu sudah cukup. Dan lihat kon-kon itu. Sangat menarik. Cantik. Oleh kerana Jess sudah menghias keknya, sekarang giliran Quentin. Quentin, ayo. Baiklah. Kita perlukan krim berwarna-warni. Hebat.
Wow, ia sudah kelihatan menarik. Oren berperisa oren, sudah tentu. Blueberry berwarna biru, raspberry berwarna merah, dan kiwi berwarna hijau. Strawberry untuk warna merah jambu. Tada! Lihat itu. Kazama semua sudah bersedia semula. Tulis dalam komen kek siapa yang paling kamu suka. Ia kelihatan sangat lazat. Wow, ia menakjubkan. Dan macarons memang sangat keren. Jess suka kek coklat itu. Apa yang akan Quentin katakan? Mari cuba yang oren. Oren sendiri sedap. Sekarang keknya, wow, rasa citrus. Saya tidak sangka kek dengan buah-buahan dan beri boleh jadi begitu sedap. Saya nasihatkan semua orang mencubanya. Hanya free tentang ini. Baiklah. Lema, mari kita cat rumah dengan warna merah jambu. Solekan saya akan membantu saya menuangkan cat ke atas rumah. Ia serta-merta menjadi merah jambu yang sangat bagus. Sekarang, ambil berus. Saya juga akan cat bahagian dalam rumah. Zack, itu berus saya. Apa yang awak buat? Apa yang salah? Saya perlu cat rumah juga. Dan awak tamak, Janice. Wah! Lihat! Saya ada penyembur cat. Ia sangat lebih cepat dan lebih baik. 1 tingkat semburan. Ia terkena muka saya. Ia perlu dibersihkan. Oh, ini kain lap comel saya. Satu ide datang kepada saya. Saya akan tutup bilik ini dengan kertas dinding ini. Letakkan sedikit gam dan lekatkan pada dinding. Cantik. Wah, itu idea yang menarik. Dan saya ada satu lagi. Meletakkan kertas dinding pada muka Zack. Wah, Janice! Apa ini? Awak rasa ini kelakar? Oh, kening saya. Wow, bagaimana saya letakkan semula? Saya perlukan kening saya. Adakah ia berhasil? Itu jauh lebih baik. Saya akan buat kertas dinding saya sendiri, melukis corak yang cantik, memotong sehelai, sempurna. Terima kasih, Janice, untuk idea hebat itu. Sekarang mari kita gamkannya pada dinding. Ia nampak begitu keren. Dan robot saya betul-betul menyukainya. Dia sedang menari. Beralih ke depan. Saya perlu majalah. Ada banyak idea menarik di sini. Oh, lihat bilik Barbie yang cantik ini. Saya pasti memerlukannya. Saya akan mulai dengan sofa. Wah, lihat semua hiasan ini. Barbie, kamu boleh berehat dan minum teh. Dan saya akan lakukan bersama kamu. Hebat. Dan satu almari dengan laci. Lebih banyak kerusi, bantal. Barbie saya boleh menonton TV di sini. Nikmati rancangan TV kegemaran Anda. Apa ini? Saya ambil alat kawalan jauh dan hidupkan apa yang saya suka, Janice. Hey! Biarkan aku seorang. Baiklah. Robot saya juga ada televisyen. Kita akan gantungkannya di dinding. Surian poster tu. Buku komik. Robot ainda mas minor DNC. Dia suka music elektronik. Oh, tidak. Jiran saya bising sekali. Ini satu mimpi buruk.
Barbie, saya tak boleh hidup begini. Muzik yang teruk. Bagus, lebih baik. Terima kasih. Saya bersedia untuk berkongsi kerusi dengan robot awak. Wah, itu memang menarik. Saya akan meletakkannya di ruang tamu. Permainan video, kami memang suka. Saya pasti melakukannya lebih baik daripada Janice. Baiklah, inilah tingkat kedua. Ia perlu disiapkan secepat mungkin. Barbie saya tiada tempat untuk tidur, tetapi saya telah menemui katil untuknya. Rehat dahulu dan saya akan sediakan meja solek awak. Saya akan letakkan di sini juga sebuah kerusi. Sekarang tunggu. Apa? Pakaian Barbie. Saya jumpa almari yang hebat untuk kamu. Ini pakaian kamu. Sempurna. Desperate portrait di dinding. Barbie for all skir baju. Zax for pingpong sedal. Baiklah, ia tidak comel. Oh, jangan dengar cakap dia, Babi. Ya. Baiklah. Lihat itu. Ia adalah kapsul tidur. Menghiasi segalanya. Wah, ini gila. Robot saya mempunyai banyak benda menarik. Latih. Tunggu sebentar. Lihat ini. Ya, kamu boleh nampak bintang. Wah, itu menarik. Saya tahu. Kamu benar-benar suka, kan? Saya tak peduli. Apa yang tidak kena dengan robot saya? Bunyi apa ini? Oh, dia lapar. Ini perlu diperbaiki. Tunggu. Sayur-sayuran dan buah-buahan, ia menjijikkan. Kita akan makan makanan yang sedap. Seperti pizza. Saya suka. Dan lebih banyak kotak. Akan ada meja di sini dan dapur itu sendiri. Tunggu, kenapa dia perlukan ini? Dia tidak memasak. Jom, kita ada beberapa permainan di sini. Ia lebih menyeronokkan. Janice, apa yang kamu buat? Sing sedap tercampur sayur-sayuran dan buah-buahan. Barbie saya suka. Satu bakul penuh barang runcit. Menakjubkan. Sempurna. Saya letakkan semuanya di rak ini. Tidak, saya ubah fikiran. Lebih baik letak beg tangan dan kasut di rak ini. Oh, itu jauh lebih baik. Hebat. Barbie, saya perlukan bilik persalinan berasingan. Kami akan singkirkan dapur. Dan di sini datang rak. Banyak daripadanya. Menggantung semua pakaian. Itu tidak masuk akal. Anda mengganggu saya. Lihat, saya ada pelekat robot. Betul-betul di atas bumbung. Semua orang akan tahu siapa tinggal di sini. Baik, saya juga ada pelekat untuk rumah itu. Dan ini Barbie saya. Comel. Wow, Zack telah membuat rumah yang hebat untuk robotnya. Ia kelihatan hebat. Bagaimana dengan Jenna? Sebuah istana merah jambu. Wow. Ada lebih banyak ruang di sini. Anda klik pada pelekat, itu akan ada bilik rahsia. Wow, blaster kamu hebat. Bilik rasa di Atsi Bumbung. Saya juga ada. Lihat, kerusi kegemaran Barbie dan haiwan peliharaannya. Mereka tinggal di sini. Betapa comelnya.
Bagus. Barbie saya menikmatinya. Baiklah, teruskan. Kita perlukan halaman depan untuk Barbie saya. Saya akan letakkan sedikit rumput di sini sebagai tempat berjemur. Wow, lihat itu. Cantik. Serius? Saya ada ide yang lebih baik. Saya akan ada lantai biru dan beberapa peralatan. Perlis di comments Perlis Salis Hemis suka. Mari kita lihat sekali lagi. Ini rumah Barbie dan rumah robot. Hebat. Please. Boleh saya dapatkan itu? Terima kasih. Ada sayur kaktus. Apa untuk saya? Saya tak ada apa-apa. Apa yang saya ada? Let's Saya go! belum menggigitnya. Siapa yang mula dulu, Polly? Fine. Apa? Baiklah. Mungkin dia tidak terlalu berduri. Oh, tidak. Dia berduri. Baiklah. Holly, fokus. Tidak, saya tak boleh. Uh-oh. No, please. No. Apa yang saya maksudkan? Baiklah. Saya boleh ucap selamat tinggal kepada lidah saya. Oh, dia sangat sakit. Kasihan, Polly. Nenek ada idea. Saya akan membetulkan lidah kamu dengan pembalut luka. Mari kita lakukan ini. Bagaimana? Adakah ia lebih baik? Bagus. Okay. Salsar, dan Tommy simplemente primal care. Baiklah kita pelajari ke tuan. Hai, sepuluh salmi. Duri-durinya ayam. Berikan ekstra faktoria saya masker di tangan sesuai lain. Let's go! Cool. Oh, wow! Oh, that's Oh, ada orang tidur? Oh, saya terjaga. Baiklah. Ew. Oh, adakah itu makanan anjing? Oh, Polly, menipu itu tidak baik. Saya tak ada apa-apa. Sayang sekali. Saya ada. Oh, saya pernah menjilatnya. Dan saya perlu menggigitnya. Itu mengerikan. Saya tidak mau makanan anjing. Itu untuk anjing. Oh, nenek. Oh, tolonglah. Oh, baiklah. Saya akan cuba dengan cepat dan lupakan. Oh, bau ini sukar dilupakan. Oh, rasanya lebih baru daripada makanan kucing. Baiklah, beri ketawa pada nenek. Please. Anda No! mari kita coba. Okay, boys, let's go. Saya akan katakan lebih. Saya sangat suka. Saya akan sapu makanan ini pada roti bakar dan dia akan menjadi sandwich yang lazat. Oh my god. Sangat sedap. Oh, ya. Nenek, bolehkah nenek buatkan ini untuk sarapan saya setiap hari? Saya mesti dah enak. Rapi dengan kamu boleh membuka keluar. Hari Rabu, jangan pelangi. Saya nak gigit. Saya tak ada apa-apa. Oh, tak kisahlah. Ambil gigitan daripadanya. Menjijikkan. Dan jilat untuk saya. Itu lebih baik daripada tiada apa-apa. Saya akan mula dulu. Oh, Polly. Okay. Jangan risau. Saya akan jilat saja. Di semua dan di sekelilingnya. No. Sedap. Polly, baiklah, baiklah. Tinggal sedikit sahaja. Kamu boleh gigit. Jaga kamar cantik apakah baik ini. Bagaimana? Betul, kamu suka. Rabu, awak gila?
Wally, ini seperti air liur kamu. Wednesday. Kamu langsung tahu pada ini. Baiklah, sedikit sahaja. Oh, itu menjijikkan. Saya takkan buat lagi. Apa yang awak mahu? Burger itu? Baiklah. Oh ya, saya sangat suka makan ini. Ia sangat sedap. Menjilat jari saya. Terima kasih, Nenek. Apa yang ada di dalam? Oh, ya ampun. Adakah itu seekor sotong? Saya harap ia tidak hidup. Baiklah, mari kita lihat. What? Ambil satu itu. Dan menjilat untuk saya. Itu tidak bernasib baik. Nenek, bagaimana dengan batu? Siapa yang kalah? Saya menang. Teruskan dan hilang sotong kamu. Oh, dia sangat menjijikkan. Dia sangat berkilat dan berlendir. Bagaimana saya sepatutnya menjilatnya? Oh, sejenis lendir. Baiklah. Saya akan mula dengan bahagian ini. Saya rasa, oh, ia kelihatan lebih tidak berbahaya. Tapi masih menjijikkan. Saya rasa kasihan pada lidah saya. Nenek, awak boleh gigit. Sudah. Saya belum bersedia. Baiklah, saya perlu bertindak cepat. Oh, ia teruk. Oh, ia seperti getah. Oh, ia menyerang saya. What? Gadis tidak kesalahan dari saya. Saya kesal. What? Apa yang terjadi pada What? Oh, apa yang salah? Oh, wajah cantik saya beremosi. Hello! Buatkan saya kek. Ike, skalanya akan oke. Saya ada idea, Nancy. Berikan saya patung itu. Kembalikan patung itu. Itu milik saya. Terima kasih kerana mengembalikannya. Berikan kembali. Oh, saya memilikinya semula. Oh, tidak. Saya suka ini. Oh, Nutella. Nutella selalu berkesan. Dan saya mempunyai puppet yang sangat besar. Saya akan menggunakannya untuk membuat hiasan kek yang berwarna-warni dan cerah. Anda hanya perlu tuangkan M&M's ke dalam puppet dan sekarang kita keluarkan coklat itu dan cairkan dengan pembakar. Sedapnya. Coklat itu menyaluti anak patung. Saya akan mendapat satu besar coklat dengan M&M's. Sedap. Baiklah, sekarang saya perlu membekukan semuanya dengan semburan. Sempurna. Ia sudah beku. Sekarang kita keluarkan kayu dengan M&M's dan letakkan di tepi kek. Oh, cantiknya. Kek kecil akan terpegun dengan ini. Oh, cantik betul hasilnya, Chef. Halo. Kamu suka kek saya ya? Walang may Celis Mefurinords. Isa-is Winniare Wayot. Sekarang saya akan tunjukin cara membuat kek yang benar-benar cantik. Kek yang sempurna sudah siap. Kini hanya tinggal menghiasnya. Picitkan sedikit krim merah di atasnya. Dan sekarang kita tekan pastry dengan spatula. Menghasilkan coretan pada kek. Oh, so kenyadanya harus go. Tinar your sheriff perdirawan di saru crow cake. Sekarang Anda hanya perlu tukar warna krim. Dan hebat. Sekarang saya perlukan mesin saya dengan pelbagai gula-gula. Let's see what it's here. We can let's start and get out. Let's see what cloud like it now on cream. It's cool with the rain tanic. And then sekarang kita terus dengan saya yang awal. Wow. Cake saya perlukan lihat dan lebih cantik. Saya malah akan katakan ia sempurna. Saya tertanya-tanya jika Nancy berjaya melakukan sesuatu. Oh, apa yang saya makan? Nutella? Adakah kamu sudah buat kek? Oh, saya juga perlu pergi. Tuangkan Nutella atas kek macam itu. Dan saya perlu pastikan kek itu diliputi sepenuhnya dengannya. Oh, betapa cantiknya. Saya suka coklat. Sekarang saya perlukan Maltesers. Ia sangat sedap. Saya sangat menyukainya juga. Kami sapu semua itu di atas kek dengan sesuka hati. Saya mau Maltesers di sini dan sana dan sini dan sana. Hebat! Ya, Tuan. Saya main Satu paket penuh sudah. Baiklah, saya sudah siap. Memandangkan semua kek sudah siap, kita akan pergi ke sesi merasa kek-kek. Mari kita lihat apa yang dia kata. Hore, saya ada 3 kek yang lengkap. Hebatnya, saya mau cuba yang pelangi ini. Nampak menarik dan rasanya sedap. Dan apa yang ada di sini?
Oh, ini adalah jalur coklat dari M&M's. Saya suka. Oh, mari kita cuba. Wah, betapa lazatnya. Dan kek yang disimpan ini sangat hebat. Baiklah, tinggal untuk mencuba kek terakhir. Ia coklat. Mari kita nilai sekeping. Sangat sedap. Saya suka. Dan saya memutuskan bahawa Kek coklat menang. Apa? Ya ampun. Hore, kemenangan adalah milikku. Saya sangat gembira. Saya mahu koktel. Saya menunggu yang paling sedap. Baiklah. Journey Primer Periker Malbras Brown. Ayo Cerebrarium Classic Subter Erasing Magic. Ginawa mi sales. Shell Kazan Puff. Dodin South Taborn Warna. Praise tayo guys sa brand card cantik. Terusal juga sedap. Sekarang sehari kita buat koktel itu sendiri. Tuangkan segelas penuh susu. Sekarang kita keluarkan sirap blueberry. Oh, yes. Kada beraltu bersdal bibi liter daripada yo saya yain. Hiasi tepi gelas dengannya. Enjarek mentebal lebih banyak ke dalam susu supaya ia menjadi warna biru yang cantik. Seperti air di lautan. Apa lagi yang ada? Oh, betul. Di sini memang tak cukup krim putar. Sapu di atas koktel macam itu. Betapa manis dan sedapnya nanti. Ini yang awak perlukan. Sekarang kita hias semua dengan marshmallow kecil. Dan kita buat dengan profesional. Oh ya, itu saya rasa yang cowboy. Wanting out there with charming syrup strawberry di realsit. And water for eating round at mas, straw. Milkshake untuk Kate yang cantik sudah siap. Ya, let's race to culinary, man. Now, dosa berberis dan tabar sesuai sedar sebelum kepulong, ha? Chef, koktel Anda kelihatan membosankan. Sekarang saya akan tunjukkan cara membuat koktel yang lazat. Saya perlukan sedikit koko Nesquik dan susu. Oh, ayo, buka. Saya tidak ada tenaga untuk membuka botol ini. Chef, bolehkah Anda bantu saya? Oh, jangan dera botol itu. Sekarang boleh awak bukakan ini untuk saya, Nancy? Wah, saya sayang awak. Terima kasih. Tuang susu ke dalam gelas dengan koko. Sekarang mari kita ke bahagian yang paling menarik. Gelek marshmallow dengan penggelek. Anda dapat marshmallow yang rata dan bulat. Nampak comel. Sekarang kita letakkan bakul ini dan manik gula di tengah. Oh, lihat bunga ini. Sempurna. Sekarang kita perah ke dalam mangkuk. Sangat lazat. Ia kelihatan lebih baik daripada yang saya bayangkan. Nancy, apa yang kamu sediakan untuk Kate? Tiada apa-apa. Wah, adakah kamu sudah menyelesaikan semuanya? Jangan risau, saya juga akan sediakan semuanya sekarang. Kita masukkan semua coklat yang saya ada dalam mangkuk bersama titisan coklat. Hebat! Sekarang kamu perlu cairkan semuanya dengan pembakar. Api yang terang dan besar. Ia menyeronokkan. Dan coklat sudah selesai cair. Sekarang tuangkan coklat cair ke dalam gelas. Seperti ini. Dan sekarang kita masukkan batang poki. Mereka juga dengan coklat. Dan mereka sangat sedap. Voila! Dan ia siap! Okey, cuba. Saya tak sabar nak nilai semuanya. Saya nak mulakan dengan yang ini. Koko. Ada bunga marshmallow di sini. Sedap. Dan apa ini? Ia nampak mengagumkan. Ia pasti sedap. Mari cuba. Saya suka. Sekarang mari kita nilai koktel terbaru. Ia kelihatan seperti sesuatu berasaskan coklat. Poki. Dan ia beku. Tidak akan mencuba itu. Jadi koktel daripada chef menang. Akhirnya, sekurang-kurangnya ada seseorang yang dapat menghargai. Saya mau kentang goreng. Boleh awak buatkan untuk saya? Sudah tentu. Saya cuma perlukan kentang. Saya sudah ada pisau. Dan sekarang kita potong mereka. Ini sangat menyeronokkan. Kentang, kau takkan lari dari pisau saya. Apa? Tidak. Berhenti, Nancy. Berikan saya pisau itu. Itu lebih baik. Acuan. Ya, Dan ini dengan ini. Nampak keren. Saya mau mencubanya. Ini menakjubkan. Mereka akan jadi sangat lucu. Bentuk yang berbeza. Ini menarik. Kate pasti menghargainya.
Saya ada kedua-dua bintang dan seorang lelaki. Kami letakkan semua dalam minyak panas supaya semua kentang digoreng. Hanya tinggal menunggu ia masak. Perlindungan maksimum supaya tiada apa yang membakar saya. Kentang goreng boleh dikeluarkan seperti ini. Baiklah, semuanya baik-baik sahaja. Mari tambah sos tomato. Dan semuanya sudah siap. Pasti akan sangat sedap. Okey, Nancy. Adakah kamu sudah sediakan semuanya? Pandai betul kamu. Saya perlu memarut kentang dalam mangkuk. Sekarang tambahkan sedikit tepung, kemudian gaul dengan tangan saya. Begitulah. Ia menjadi adunan kentang yang pekat. Untuk ini, saya perlu tambah 1 telur dan kacau semuanya semula. Uli doh dan lihat itu. Saya telah menggulung sausage panjang ini dari doh kentang. Saya hanya perlu memutarnya dan masukkan ke dalam minyak. Sekarang saya akan mendapat kentang goreng dengan bentuk yang paling luar biasa. Kita letakkan semuanya di atas pinggan dan tuangkan sos di atasnya. Oh, lihat itu. Bukankah itu comel dan asli? Kate pasti akan menghargainya. Saya harap dia suka. Ia kelihatan sedap. Chef, apa yang Anda ada? Since menghiris kentang dengan betul. Potong semua lebihan. Sekarang saya buat 2 batang kayu. Ya. Lihat betapa lucunya saya. Hati-hati. Lepas itu kedua belah kentang dan kemudian potong kentang dengan pisau. Ya, seperti itu. Penyefir saking membantu ia dan warak tidak memotong kentang hingga ke hujung. Penting untuk mendapatkan bentuk akordeon daripada kentang seperti ini. Saya mendapat kentang goreng yang benar-benar music. Sekarang kita masukkan semuanya ke dalam penggoreng dan tunggu hingga masak. Harus saya goreng seorang kentang, wait. Exterior also maui. Irslawi video rangup dan cerebralan. Tinggal tambah sos. Picit titisan sos keju ke atas pinggan. Trittersang krombi titisa sos tomato sermastinya. Seperti tuang sejumlah lidi, coba wegmasi taisa salah satu sos dan putar pinggan untuk membuat corak sos yang cantik. Tinggal tambah paprika pada kentang dan sehelai daun hijau. Kita sudah siap. Wah, semuanya kelihatan sangat sedap. Mari mulakan dengan kentang ini. Ia sejuk dan bentuknya berbeza. Saya suka benda seperti itu. Celup lelaki kentang dalam sos tomato. Oh, ia lucu dan sedap. Dan apakah ini? Wah, ia kelihatan seperti akordeon kentang. Ini sungguh menarik. Mari kita cuba. Saya sangat suka. Dan sekarang masa untuk kentang goreng terakhir. Ia kelihatan seperti tocang. Sekarang kita akan coba. Ia sedap. Saya sangat menyukainya. Kentang goreng ini pasti menang. Seriuslah. Terima kasih, sayang. Nenek sangat sayang kamu. Wah, terdapat begitu banyak pilihan. Baiklah, saya mahu sesuatu yang berperisa coklat. Ia akan dilakukan. Jadi, mari kita ambil coklat kita di sini. Ya. And that's that with Melton and your ones. Tomorrow to the dates, you single was legend. Oh yeah, dapat lawan. Seringa ada sedikit. Dah semua dah. Sila ada kita berlatih. Dan sekarang kita tuangkan coklat ke dalam bag pastry. Begitu licin dan manis. Mari kita buat lukisan dahulu. Robert Swan, pa coklat half smartest stencil. Rotrgosa, kasahru quality wulayan dan version wisausannya dan siap. Baiklah, mari kita mulakan. Letakkan seperti ini. Nenek, boleh tolong saya tolong? Sudah tentu, ini dia. Dan sudah siap. Wah, oh ya, apa yang kita ada di sini? Ayo, lakukan perkara kamu, Nenek. Oh, baiklah. Apa yang patut saya lakukan? Oh, saya rasa saya tahu. Baiklah, mari ambil coklat. Dituangkan dalam kasut. Acuankan jadi sempurna. Cerit lagi fajar tumen. Bodi atas juga. Tuangkan seperti ini dan ratakan.
Kita perlu keluarkan dua lebih. Sekarang kita perlu bekukannya. Dan kasut kita sudah siap. Mari hias dengan krim. Ini dia. Ya, seperti sih sebetulnya kesira berhasil video ini. Oh ya, lalu ada sungguh gay. Dan dua krim. Beri buat is berwarna-warni. Oh, begitu cantik. Saya harap cucu perempuan saya menyukainya. Ceri di atas dan saya sudah siap. Baiklah, nenek, keguruan. Lihat apa yang saya order di sini. Ini adalah cat emas yang boleh dimakan. Dan sudah tentu, saya akan melukis emas ini di atas hidangan coklat saya yang lazat. Oh ya, jangan lupa tentang gula-gula. Tahukah Anda apa fungsinya? Sudah tentu sebagai berlian. Dan inilah mahkota kita. Apa yang kamu buat? Sayang, adakah kamu ada idea? Ya apa? Tunggu, awak sudah sediakan semuanya. Tapi saya tak tahu apa yang perlu dilakukan. Oh tidak. Baiklah, saya akan tunjukkan cara membuat hidangan lazat sekejap lagi. Biasanya fun gincubis dan sekarang jitin setiap sama detikan warna KitKat yang berbeza. Tolonglah kita letak di dalam mangkuk kecil ini. Kemudian, sudah tentu kita perlu cairkannya. Untuk itu, saya hanya akan gunakan chili. Biar saya kunyah sedikit. Aduh, saya terbakar! Tepat apa yang saya perlukan. Kesempurna dan yang terkamsin sa gincu ni tuangkan warna merah jambu dahulu spare itu. Sekarang kita bekukan. Yay! Oh, lihat itu. Coklat gincu. Sempurnaan. Hei nenek, berhenti. Ini untuk kamu, sayang. Oh, wow. Betapa sedapnya. Lihat mahkota ini. Adakah ini untuk saya? Biar saya cuba. Sangat manis. Hebat. Oh, sedap-sedap. Sekarang mari kita cuba kasut ini. Wow, nampak macam kasut Cinderella, sangat kecil. Ini sangat berkrim dan berperisa coklat. Asia Squaresmith dan 3D test. Sempurna. Dan apa ini? Saya tidak pesan gincu. Baiklah, biar saya cuba. Wah. Ya sangat manis. Tunggu, adakah ini coklat juga? Oh, sedap. Saya boleh makan. Sangat sedap. Baiklah, pemenangnya adalah adik saya. Oh ya, saya sudah beritahu yang saya akan menang. Baiklah, perkara seterusnya yang saya mahu ialah kek cawan. Oh, saya faham, sayang. Biar saya mulakan dengan pengisar. Buka dulu. Tuangkan semua bahan yang diperlukan untuk membuat adunan. Telur, tepung, sedikit koko, susu. Sekarang kita perlu campurkan semuanya dengan baik. Itu dan tidak tuangkan adunan. Pertilah cecen untuk kek. Wow, cuma itu adalah ketuhar. Sekarang kita perlu menunggu. Wah, Chef. Besarnya kek cawan yang Anda ada. Ada sentisir sebuah chef. And terus perlu tuangkan krim yang lazat ni ke seluruh. Sapukan dengan baik di atas kek cawan seperti itu. Dan sekarang saya bakal menghiasnya dengan lollipop. Banyak lollipop berbagai size. Oh iya, jangan lupa untuk taburkan. Kerana taburan membuat hidup ceria dan mudah. Sedap, kan? Nenek, saya rasa kecauan nenek hangus. Oh, tidak. Ini tak boleh berlaku. Biar saya keluarkan mereka. Oh, cerah dan segar. Baiklah. Sekarang kita akan tambah sedikit ais krim di atas. Begitu sahaja, ais krim jatuh.
Gabungan panas dan sejuk adalah sempurna. Jangan lupa untuk tambah sedikit marshmallow. Tetapi pertama, kita perlu potong sedikit supaya ia kelihatan seperti arnab kecil. Ini muncung, mata, dan misai. Oh sayang, apa yang kamu buat? Tengah marshmallow. Silver marshmallow. Ay mayroon pa yung lugar bitust. Darsin ambil cawan ini. Biar dapat siya tuangkan semua bahan untuk adunan ke dalam cawan ini. Kemudian saya akan campurkan semuanya dengan baik dan masukkan ke dalam ketuhar gelombang mikro. Belum pernah dengar tentang kek cawan dalam ketuhar gelombang mikro? Resipi yang sempurna. Ayo, adakah ia sudah siap? Yeay! Ia terbakar. Saya terlebih masak. Baiklah, saya perlu menyelamatkannya entah bagaimana. Jadi saya akan tambah sedikit krim di atas. Sekarang sedikit taburan dan saya rasa ia sudah siap. Ini dia, sayang. Oh, wow! Begitu banyak manisan yang berbeza. Lihat kek cawan dalam mak ini. Biar saya cuba dengan sudu. Baiklah, ia agak sedap. Tetapi tunggu, rasanya hangus. Sekarang, biar saya cuba kek cawan lollipop ini. Ia sangat besar. Oh, tapi ia terlalu berat. Saya tahu. Saya akan makan semua lollipop dari atas. Mereka sangat manis dan sedap. Sekarang saya akan celupkan lollipop ini ke dalam krim. Oh ya, ia sangat sedap. Saya suka. Sekarang, mari cuba kek cawan arnab ini. Mereka sangat comel. Oh, biar saya cuba. Ia sangat sejuk tetapi sangat menyegarkan. Dan apakah ini? Marshmallow. Baiklah, pemenangnya adalah Nenek. Oh, sayang. Terima kasih banyak. Harganya? Sekarang saya mau sesuatu untuk diminum. Oh, baiklah. Saya pakar dalam teh boba. Pertama, kita ambil marmalat. Sudah tentu berwanggami. Kita masukkan mereka ke dalam gelas ini. Sekarang kita tambah sedikit Fanta. Di sini. Sempurna. Seterusnya kita ambil straw dan ia sudah siap. Kenapa? Saya kira apa-apa dengan apa yang akan saya buat. Dan saya akan buatkan tapioka dulu. Kita tuangkan mangkuk-mangkuk tapioka ke dalam periuk dan rebus dulu. Kemudian kita keluarkan dan tuangkan terus ke dalam gelas ini. Lagi banyak, lagi bagus. Semua orang suka tapioka. Sekarang saya perlukan pengisar. Terbersih biskut Oreo ke dalam. Kemudian sweet susah mencampurin semuanya cukup baik. Oh, sekarang beri tuangkan campuran ini ke dalam cawan. Tak sempurna. Tuin krim di oats dan es dari biskut Oreo. Jangan lupa taburan dan straw. Ayo, G. Nenek ada buat apa-apa? Oh, betul. Saya terlupa. Saya terlalu asyik melihat bagaimana kamu semua memasak. Baiklah, saya akan membuat beberapa minuman sihat. Pertama, saya perlukan beberapa beri biru. Kemudian, betul. Chef, boleh tolong berikan saya pengisar. Terima kasih banyak. Mari kita buka. Dan tuangkan semua buah lain yang saya potong. Sekarang, mari kita masukkan semuanya ke dalam pengisar dan buat smoothie pelbagai buah. Sempurna! Mari tuangkan ke dalam gelas, hias dengan sedikit buah. Oh, ya. Dan jangan lupa tentang straw. Kami sudah siap, sayang. Coba ya. Wah, semuanya sangat cantik. Biar saya mulakan dengan minuman oren ini. Fanta dengan gummy bears. Saya suka. Sekarang mari coba minuman Oreo ini. Wah, saya harap ia manis. Ia sangat sedap. Dan saya ada sedikit snack di sini. Saya suka. Oh. Dan bagaimana dengan ini? Saya rasa ia diisi dengan buah.
Tidak, saya tidak suka. Dan pemenangnya adalah Chef! Hore! Kemenangan! Akhirnya saya menang! Yeay!